Weh, boring lah. Duk belajar apa yang kelas ni? Tak tahulah. Hak depo tu duk buat rajin. Po tak tahu duk belajar. No, hak tu duk seorang-seorang duk buat rajin. Po pandai sangat. Tu lah. Hei. Jumpa kacau dia lah. Jom. Apa benda dia nak kacau? Ada weh? Ha. Oh, aku pun ada. Jom lah. Loh, tengok-tengok pula. Takut nak main kata apa ke? Takut. Tak pelik sangat. Rajinnya. Tepilah, tengok buat kerja ni. Rajin sangat. Hey, Yuna. Nak tengok sikit buku dalam beg ni ada apa? Kok ada buku macam. Hey, apa benda ni? Belajar apa ni? Ada barang sangat ni. Boring lah. Apa yang awak kata saya ni? Saya tak pernah kacau awak pun. Hey, Boring. boring lah. Sebab tengok macam pandai Tengok ni. sangat. Apa benda ni? Janganlah. Boring lah. Atul, Nafisa. Kau fikir lawak ke? Itu menyakiti hati orang lah. Betul yang kau ingat orang kagum ke? Dah, sebenarnya orang malu tengok perangai hampa ni. Tu nak. Ustaz, Ya? aku nak minta maaf tau apa yang aku buat kat hang selama ni. Aku ikut Atun je. Aku pun minta maaf tau. Sebab aku cuma bergurau je. Aku tak sangka kau terasa. Oh, tak apa. Saya dah maafkan dah. Itu baru betul. Kalau kita saling menghormati, kelas ni akan jadi tempat paling best. Saya belajar masa budi perlu kasih dengan kawan. Saya belajar ikut-ikut tanpa berfikir boleh melukakan hati orang. Saya belajar orang menghormat kita bila kita buat kebaikan. Saya belajar boleh melemahkan tapi persahabatan menguatkan. Ingat semua, Buli bukan budaya kita.